Saya dah tutup cerai, tapi suami tak nak lepaskan saya. Tapi dosa tak saya ni masih nak ongoing tutup cerai tu sebab hati saya dah tawar sebab saya dah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak tanya, kan kalau kita nak menutup cerai, ada sebab-sebab syar'i yang diwujudkan lah. Jadi saya tak nak nyata kalau apa sebabnya tu, tapi memang sebab yang dibolehkan lah untuk saya menuntut cerai. Saya dah tutup cerai, tapi suami tak nak lepaskan saya. Tapi sejak yang saya tuntut cerai tu, suami saya dah berhenti buat benda tu lah sebab dia tak nak bercerai. Jadi saya nak tanya, berdosa tak saya ni masih nak ongoing tutup cerai tu sebab hati saya dah tawar sebab saya dah maafkan selama 8 tahun dah. InsyaAllah 8 tahun Okey, Ustaz, Silakan Ustaz. Okey. Saya tak nak ulas lah dekat part bila berkaitan dengan mahkamah ataupun berkaitan dengan syariat untuk undang-undang tu kan. Sebab apa itu bukan di luar keahlian saya. Cuma saya nak fokus kepada situasi sekarang ni. Pertama sekali, kita tengok balik niat kita berkahwin. Kita berkahwin dengan dia sebab apa? Kalau kita berkahwin sebab sama-sama nak masuk syurga, maka inilah jalannya. Sebab masuk ke syurga, perjalanannya tak pernah mudah. Mesti akan ada konflik, ada ujian. Salah seorang akan tergelincir dan salah seorang akan pegang tangan. Salah seorang pula akan tergelincir, yang seorang lagi pula pegang tangan. Maka sebab perjalanan masuk syurga ni bukan senang, semua lurus je. So mungkin dalam keadaan puan sekarang ni, suami puan yang tergelincir, suami puan yang tersasar, dan bila dia dapat tahu isteri pun nak tutup cerai, itu jadi asbab dia nak buat perubahan. Dan alhamdulillah puan sebut tadi, suami puan buat perubahan, dia betul-betul nak berubah. Sebenarnya dalam hubungan begitulah Allah menguji niat perkahwinan kita. Hang berkahwin ni sebab hang nak suka-suka, nak seronok-seronok ke, ataupun nak beribadah kepada aku. Perkahwinan adalah satu ibadah dan dia akan datang dengan mujahadah. Jadi sekarang mujahadah yang puan hadapi adalah dah selesai memaafkan, tapi sekarang ni dah mula tawar hati. Maka mujahadah sekarang pun adalah untuk menghadapi tawar hati puan terhadap suami itu sendiri. Mungkin atas kesilapan yang lepas-lepas yang kita tak boleh nak lupakan. Dan kita tak boleh pula lupakan pun benda tu. Dia sendiri ada dalam pemikiran kita. So apa yang boleh kita buat? Pertama sekali, minta Allah SWT amalkan solat sunat istikharah. Sebab puan boleh dia nak proses kat mahkamah, mahkamah akan dengar je, lawyer akan buat kerja je. Tapi sebenarnya adakah dengan kita, contoh bercerai, kahwin pula yang baru, tak ada konflik ke? Tetap akan ada konflik juga yang baru. Tawati juga, dah tak cerai balik, tak kahwin lagi yang lain. Sebab dia memang akan lalu, tanyalah kepada ramai pasangan-pasangan, mereka memang lalui fasa-fasa tawar hati. Sebab di situ Allah sedang menguji niat perkahwinan di awal perkahwinan. Sebab tu minta pada Allah, ya Allah, tunjukkan aku mana cara yang terbaik dengan solat istikharah. Yang kedua, minta Allah kembalikan rasa, bagi rasa tu semula. Banyakkan beraktiviti dengan suami, contohnya baca Quran sama-sama ke, pergi solat jemaah kat masjid sama-sama ke, buat aktiviti pergi majlis ilmu sama-sama ke. Buat perkara itu sama, insya-Allah dengan keberkatan majlis ilmu, pergi masjid, Allah akan turunkan rasa itu kembali. Sebab rasa itu bukan manusia yang bagi, rasa itu Allah yang bagi. Bukan suami bagi bahagia, Allah yang bagi bahagia. Bukan suami yang bagi kasih sayang, Allah yang bagi kasih sayang. Maka awak, kita dan pasangan dekat dengan Allah yang memberi kasih sayang. Allah. Itu dia.